Baik, Assalamualaikum. Sekarang ni utusan Malaysia, kami berada di Mapim Central Warehouse Sepang, dan jika anda boleh saksikan sekarang ni di hadapan saya ni adalah skrin mengenai tentang status perjalanan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF. Dan jika anda boleh nampakkan di skrin ini adalah update-update yang dapat kami sharekan kepada anda, dan ini saya boleh tunjukkan kepada anda skrin besar yang berada di sini, dan kita akan mengetahui tentang status terkini mengenai sukarelawan kita yang menyertai misi kemanusiaan ini. Setakat ini yang saya boleh kongsikan 12 aktivis daripada negara kita, iaitu saya sebutkan segelintir nama sahaja ya, iaitu penyanyi Zizi Kirana, Heliza Helmi dan juga adiknya Hazwani Helmi telah pun ditangkap. 12 orang aktivis kita daripada Malaysia telah pun ditangkap. Setakat ini kami masih lagi tidak mengetahui status mereka yang terkini, tapi ini yang boleh kami kongsikan kepada anda. Okey, buat untuk pengetahuan anda yang mungkin ada yang tertanya tentang Global Sumut Flotilla GSF ini adalah satu misi kemanusiaan di mana mereka ini menghantar bekalan makanan, ubat-ubatan, susu buat kanak-kanak dan juga rakyat di Palestin, kerana mereka sekarang ini di Gaza mereka sedang kebuluran. Ini adalah saya minta jasa baik anda semua untuk kongsikan, teruskan berdoa, kerana ini adalah jihad kita untuk kita membantu rakan-rakan kita yang berada di sana. Sejujurnya saya sangat-sangat sedih dan sebab sebenarnya saya minta maaf kalau saya ada rasa kalau jadi tersalah kata dan sebagainya. Sejujurnya saya memang sangat sebab dan sedih sebab sebab saya risau kan keselamatan mereka di sana, tapi kita sebagai rakyat Malaysia yang berpegang teguh kepada keimanan kita, teruskan berdoa dan keep sharing. Ini bukan pasal keagamaan semata-mata, tapi ini adalah berkaitan tentang humanity, rasa kemanusiaan kita. Macam mana kita melihat rakyat-rakyat di Gaza kebuluran. Jadi misi kemanusiaan yang terbesar ini menghimpunkan 44 buah negara, bukan Malaysia sahaja, 44 buah negara daripada Sweden, Turki dan banyak lagi negara-negara yang lain yang mengikuti Global Sumut Flotilla ini. Dan untuk daripada aktivis di Malaysia, 23 sukarelawan aktivis daripada Malaysia yang turut menyertai misi kemanusiaan ini. Teruskan share guys, teruskan share, teruskan berdoa, sama-sama kita doakan yang terbaik.